Tengok tu. Inti penuh. Rasa pandan kacang tu. Hai, Assalamualaikum. Chef Bulat sini. Hari ni Chef Bulat nak buat mochi. Musim-musim panas, hujan ni kan. Dessert apa yang sesuai untuk kita makan? Dessert kita adalah mochi. Senang je. Bahan-bahan semua nanti Chef Bulat akan tulis kat bawah. Tapi yang paling specialnya kita buat pakai susu kambing lagi. Hari tu kita dah buat pakai susu kambing. Hari ni kita buat mochi pakai susu kambing. Nak buat dia senang saja. Okay, mula-mula kita just campur je. Pasal tu lagi kan, kita ada kacang paste ni. Dia kacang tapi sebenarnya dia ada flavor ni pandan. Ada pandan jus. Tengok ya. Yang ni kita punya inti lah untuk hari ni. Okay. Dan bahan-bahannya kita ada minyak, tepung biasa, susu kambing, dan kita ada tepung jagung sikit dan gula. Okay. Kita just campurkan semua benda. Okay. Lepas tu kita just kacau je. Bila dah sudah macam ni, kita boleh transfer kepada mangkuk yang kita boleh pakai untuk kukus lah. Kat sini kita ada mangkuk besi lah. Saya pakai hari ni mangkuk besi. Mangkuk plastik pun boleh. Kalau tak ada pengukus, nak pakai microwave pun boleh. Tapi kena tengok lah. Temperature jangan terlalu kuat. Tapi Chef Bulat cadangkan kukus lah. Sebab kita bila buat mochi ni, dia punya nak skin dia betul-betul cantik, kita kena kukus. Bila kukus tu dia lagi elok lah kejadian dia. So, kita kacau dia dulu. Kita kena make sure kan dia tak ada apa-apa yang tertinggal, apa-apa yang tak sebati semua. Okay. Okay, kemudian kita akan kukus. Kita akan wrap dulu. Make sure kita pakai wrap yang tahan panas dan juga yang food grade. Mana nak cari? Dekat BIH je. Kat BIH ni kita orang semua dah make sure bahan-bahan yang kita orang bawa masuk kat dalam kedai ni adalah food grade quality. Kenapa saya boleh cakap macam tu? Sebab kita akan make sure yang benda ni semua adalah selamat untuk digunakan untuk bahan makanan. Okay. So kalau tiba-tiba lah kan spring wrap ni cair, macam mana? Jangan risau, dia masih lagi selamat. Sebab apa? Dia adalah berkualiti, dia tak akan cair dan dia adalah food grade. Yang paling penting food grade. Mana nak cari? Kat BIH. Okay, sekarang Chef Bulat nak kukus ni dulu selama 20 ke 25 minit. Nanti kita sambung. A few moments later. Okay, bila kita dah kukus 20 minit ke 20-25 minit ke 30 minit, dia panas-panas ni kita uli kat atas tepung pulut lah. Kita ulikan dia. Kenapa kita kena ulikan dia? Sebab kita nak buatkan dia jadi anjal. Nak anjalkan dia ya. Bila dia anjal, barulah mochi kita tu sedap bila makan. Dia jadi macam tarik kan. Okay. So kita akan ulikan dia. Okay. Kita akan gunakan mat bawah ni, make sure ada mat. Dan kita akan gunakan extra tepung pulut lah. Extra tepung pulut yang loose macam ni, supaya dia tak melekat dekat kita punya glove ke tangan ke kan. Okay. Bila dia dah hanjam macam ni, bila dia kukus tu, Papa tengok dia jadi dough lah. Yang ni dah sedia untuk dimakan lah. Kan. Lepas tu kita akan portionkan dia.
Kita boleh portionkan. Dan kita nak buat letak inti lah. Yang ni, tengok ni perempuan, kita Chef Bulat dah buat lah. Dah siap bulat-bulat macam ni supaya senang bila kita nak apa? Nak assemblekan dia. So, kita just bulat-bulatkan dia macam ni je. Ambil satu inti dan balut. Ni lah dia mochi. Dapat satu mochi. Kita letak sini. Okey, filling ni terpulang kepada perempuan. Kalau tiba-tiba nak letak filling kacang merah, boleh. Kalau skin ni nak letak flavoring, boleh. Colouring, boleh. Tak ada masalah. Yang ada viral tu, dia siap letak cheesecake kat dalam. Macam mana tu, besar tu, kan? Tapi ada. Bila perempuan tengok dia dah start melekat-lekat macam ni, kita tambah je tepung pulut, tak ada masalah. Memang mochi pun daripada Jepun original pun bertepung-tepung. Kan? Kalau tak ada tepung tu macam tak kena je. Bila dah jadi, apa lagi benda yang paling Chef Bulat suka? Makan. Tengok tu. Inti penuh. Rasa pandan kacang tu. Tak manis sangat. Lepas tu kita pakai susu kambing. Rasa unik. Betul. So, lepas ni apa BIH dengan Chef Bulat nak buat? Tunggu, follow dan like.